Hai, Assalamualaikum. Semoga anda sentiasa diberkati Allah. So, hari ini saya nak kongsikan macam mana nak perak kambing. Yang paling mustahak ni, peha kambing ni kita kena dry dulu, kita kena keringkan dulu supaya tak frozen, supaya tak ada air. Barulah kita sapukan bahan-bahan perapan dia ataupun kita panggil seasoning. Bahan-bahan nak buat dry seasoning untuk perapan ayam, kambing ataupun daging panggang. Saya ada serbuk korma, serbuk jintan manis, serbuk kari, garam, serbuk perasa, paprika powder, gula, mix herb. Bahan-bahan ni dia kering kan, kita boleh simpan lama. Kalau kita nak panggang chicken breast, kita nak panggang sirloin steak, kita ambil ni, kita tabur kat atas lebih kurang 10 minit dan kita grill. Rasa pure daging ni saya masuk brown sauce powder, lemon, chop bawang putih dan bawang merah. Kemudian kita taburkan barang perapan ni. Kejap lagi bila kita nak roast, baru kita letak minyak zaitun ataupun minyak jagung.